Korang mesti pernah jumpa kan dengan orang yang tak ada improvement, bukan sebab dia tak buat apa-apa, tapi dari dulu lagi dia setia dengan perkara yang dia buat dan benda tu tak bagi apa-apa peningkatan pun pada diri dia. Kita boleh simpulkan mereka dalam zon selesa, iaitu comfort zone. Orang yang berada dalam zon ni sedaya upaya untuk menolak perkara baru sebab takut dengan risiko yang akan datang. Biasanya mereka lebih selesa untuk buat perkara rutin yang biasa dibuat. Dengar macam bagus je kan? Tapi kekurangannya, orang yang berada dalam zon ni akan mengalami pertumbuhan yang terhad. Yang paling bahaya, mereka sampai rasa mampu untuk mengawal persekitaran. Tak salah kalau nak duduk dalam zon ni, cuma jangan terlalu lama. Kita kena ingat yang manusia biasa seperti kita ada had, dan dalam hidup ni tak semuanya akan sentiasa ikut seperti apa yang kita impikan. Nak keluar dari zon selesa memang tak mudah korang, tapi kita dekat dunia ni kan sekejap je. Jom mana yang kita boleh perbaiki, kita baiki. Begitu.